Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamziah Misha. Okey, hari ini saya nak masak lagi menu yang sangat sederhana, murah meriah. Insya-Allah sedap. Betul tak Man? Betul. Okey, kita tunjukkan dulu bahan-bahan sebelum kita memasak. Bahan-bahan dia kita ada setengah ekor ayam yang dah dibersihkan. Mestilah ada Ayam. Ya, tentulah ayam. Ayam ada berapa banyak? Lebih kurang setengah ekor ayam dah dah dibersihkan dan dipotong-potong gitu. Ini serbuk kunyit sedikit. Ini tepung apa ya, Man? Jagung. Tepung gandum, tepung jagung di sini. Nah, kita nak gaul nanti dengan tepung. 2 tepung tadilah dengan serbuk kunyit kita gaulkan, kemudian kita goreng. Tapi di atas meja kita tak ada minyak, hanya di atas dapur. Sebelah tomato yang dah dipotong. Warnanya lain. Ini tomato hijau. Okey, so kita ada bawang holland. Yes, 1 biji bawang holland juga dia Potong. Kita ada 3 batang serai, kecil-kecil ya, serai dia 3 batang. Kemudian kita bahan utamanya di sini ialah daun besum. Menu kita hari ini ialah nak masak ayam masak daun besum 3 rasa telajak sedap. InsyaAllah sedap cara saya. Cili padi merah, cili padi hijau, lebih kurang ada 15 tangkai ni. Ini kalau kita rasa nak masam lagi kita perahlah limau ni. Tapi menurut mak kita hanya menggunakan kiub tom yum ni dah masam sebenarnya. So buat apa lagi ni? Sajalah. Saja je kalau rasa nak lebih masam. Okey, kita ada bawang putih lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulas bawang putih yang tak berapa nak besar. Kalau besar 3 ulas 4 ulas pun dah cukup. Ini sepotong lengkuas ya. Tadi serai, ini lengkuas dan ini bawang merah. 3 biji bawang merah. Di sini kita ada lebih kurang ada 3 sos ya. Sos sotong lebih kurang 1 sudu. 2 sudu sos tiram. 3 sudu sos Thai ya. Di sini ada sos Thai, boleh tunjuk ke? Ni tunjuk tu dia sos Thai dia. Kemudian kita ada bahan perasa. Kita juga ada cili kering jika nak lagi pedas. Cili kering yang dah dikisar. Gula merah kalau nak lebih rasa manis. Sedikit garam dan juga sedikit air. Itu saja bahan-bahan dia. Jom langsung kita menghiris atau memotong bahan-bahan yang patut kita potong. Nak goreng ayam dulu ke? Boleh je. Nak goreng ayam pun boleh. Kita teruskan dengan menggoreng ayam. So kita ni lah, kita masukkan bahan-bahan tu. Okey, sekejap. Okey, ni serbuk kunyit ya. Kalau tak letak kunyit pun okey ya. Ini tepung gandum. Ya, ini tepung jagung. Kurang 1 sudu lah ya. Kemudian kita gaul ya. Kita lupa nak cakap, kita kena letak sedikit garam. Okay. Gaul lah ya. Gaul dengan tangan je. Dia lebih mesra kalau digaul dengan tangan. Betul tak Aiman? Betul. Nak gaul dengan apa? Ada setengah orang digaul dengan garpu, digaul. Kan leceh kan sebab kita nak makan sendiri, so gunalah kan. Tangan tak apa. Okey, jangan guna yang lain ya. Okey, dah siap dia kita gaul macam ni. Langsung saja kita menggoreng. Kita rasa bati dia guna perapan. Bukan perap, gaul. Kalau perap dia perap lama. Kita hidupkan api sekejap. Panaskan kuali. Jom kita menggoreng. Okey, kuali kita dah panas. Kita masukkan ayam kita. Kuali ke minyak? Kuali lah. Kita masukkan semua. Lepas tu kita goreng agak-agak goreng sehingga masak, tapi jangan garing. Jangan terlampau garing lah. Garing sedang saja. Ya, betul. Sedang-sedang saja. Cukuplah, kita tunggu sehingga dia masak ya. Okay, sementara kita tunggu ayam kita masak, kita iris barang-barang yang perlu dihiris. Boleh je kalau tak diiris kan, tapi dia nanti macam. So lepas kita iris ni kita blend lah? Ya.
Semua nak kena iris ke? Cili semua. Iris sini. Ini sajalah lengkuas ni. Kalau boleh geprekkan sahaja ya, tak perlu di apa ya man, tak ya dihiris. Nanti kita geprek ya, sekarang belum lagi digeprek. Boleh geprek tapi kena tahan sikit lah. Berat meja tak kuat. Ya. Masukkan ya bawang putih. Masuk ke dalam blender legend kita. Legend kan ni? Sebab dia dah warna kuning. Legend. Sebab kunyit kan? Biasa dah masak kan. Betul ni maksudnya bukti kita memasak. Ini kan sebab dia blender kunyit, sebab tu jadi kuning. Kunyit. Macam-macam lagi kita blender ni. Ya, kita hiris pula. Air dia potong. Oh ya ke? Lain ya? Air. Oh ya ke? Iris risau. Ya ke? Okey lah, mana-mana je lah. Gunting baru ya. Kali, tajam, kali RM2 je. Bapa nak tipu kan? Kita beli kali RM2 je. Janji boleh pakai. Janji boleh pakai. Bila rosak je kita buang. Sebab harga RM2, RM2.6 sekarang kan? Dah siap semua, kita hiris potong-potong ni. Kita blend kasar ya, tidak blend halus ya. Okey, kita masukkan sedikit air. Untuk digarap ya. Okey, dah cukup ya. Betul, yang tu nak geprek. Ini digeprek, tapi sajalah. tak payah. Okey, jom kita blend dulu. Okey, ni hasil yang kita dah pisah tadi. Tapi yang ni nak geprek je. Sudah digeprek, tu dia pecah nampak. Okey, tu je. Saja kita tunggulah sampai ayam tu masak, kita sambunglah terus memasak. Betul. Okey, ayam kita dah masak ya. Macam saya cakap, tak perlu garing-garing ya. Sebab kita akan masak semula ya. Okay, kita angkat semua dan kita terus sambung dengan memasak. Okey. Masak kita, tajuk kita apa ini? Ayam masak daun kesum. Ayam masak daun kesum. 3 rasa. 3 rasa. Ya, dia pedas, manis, masam. Panjang. Iyalah. Itu so yang nama betul dia apa? Dipendekkan cakap. Ini ada sikit tak masak sangat ni, kita leburkan balik ke dalam ni. Okay, so tajuk dia sebenarnya apa? Ayam masak kesum 3 rasa. Tom yum. Dia tom yum, dia perisa tom yum. Okey. Okay, kita pakai kuali yang sama. Kita just hanya kurangkan sedikit minyak. Dan kita memasukkan bahan seterusnya seperti serai 3 batang dan juga cili apa? Ya, cili kering. Cili kering dan lengkuas dan bahan-bahan yang kita tadi. Mericik ya kawan-kawan. Kena elak sikit ya kawan-kawan semua. Bau dia sedap ya. Betul Aiman, bau belum masak lagi. Bau dia menyengat hidung. Bersin. Kita tumis ni sehingga Carinya. Ya. Bukan naik minyak Naik minyak apa ya? Nak kata naik minyak tu. Entah. Nak sebut pun macam rasa sedih lagi. Peristiwa gajah. Gajah dengan minyak apa jadi? Kalau gajah naik minyak, manusia jadi mangsa dia lah. Begitulah kita kira-kira. semua berduka dengan kejadian gajah lah. Ya. Anak gajah yang ditimpa kemalangan di 11 Mei 25. Hari Hari Ibu Sedunia. Kemudian kita dikejutkan lagi berita sedih. Wah, kita nak masakkan pasal berita ni. Sama tu. Berita sedih yang kematian 11 berapa 11 ya? 9 ke 11? 9 kan? Yang anggota FRU. Kan ni, ciri dia sangat-sangat menyengat hidung ya. Sebab pintu bertutup ya kawan-kawan. Nak terbersin dah. So kita tunggu sampai kucing minyak lah. Okey, kita masukkan cube. Tu cube apa namanya? Cube tom yum. Masukkan sos tadi. Campuran sos tadi. Kita masukkan sedikit air dalamnya. Masuk batu kocak sikit kan. Okey, kita kocak dengan sudu lah. Okey, kita kacau. Belum lagi lah kita nak kacau yang ni tadi, yang dalam mangkuk tadi. Besar baru nak buat. Degil.
Tu boleh dah. Okay, kita masukkan apa lagi? Tambahkan sikit lagi air. Ini kita aduk. Pedih tu. Menyengat sebab cili dia. Iya ke Man? Ya. Masukkan gula merah. Manis ke apa yang Man nak cakap apa? Manis ke pedas ke Tu lawak ke? ikut cita rasa. Ikut cita rasa masing-masing. Kalau dalam video ni kata macam kenapa masin? Kenapa ni? Tak, ikut cita rasa masing-masing. Kita masukkan sikit garam ya. Garam. Seperasa nanti dah. Boleh dia masukkan sekali pun boleh je. Maksudnya bila kami letak ni kan, so bila rasa macam kurang masin, kurang rasa dia kan, tambah lagi, sila tambahkan lagi. Iyalah kita jangan tidur bulat-bulat. Dia rasa lah ya betul rasa. Mungkin ada yang newbie kan, yang baru nak belajar masak. Tambah perasa ya. Kenapa Hamsia masak je ni? Kenapa tak masak? Hamsia masak separuh dia, limau. Limau apa? Limau kasturi. Bau limau kasturi menyengat, sedap bau dia. Limau kasturi fresh daripada pokok ya? Iya, jiran yang bagi. Okay, kita masukkan nombor satu dulu ni, jangan pandai-pandai. Okay, masukkan ayam. Oops. Okay. Masukkan daun kesum. Daun kesum. Daun apa namanya ni, bawang ni penghabisan. Sebab dia kan mudah cepat lembik. Cepat lagi. So kita aduk merata. Macam yang masak merah pula. Dah kurang contoh lah juga. Tinggal lagi kita gunakan cili padi. Kan? Ya. Kita kalau tengok macam masak merah lah, lebih kurang. Tapi ni bukan yang masak merah ya. Ni ada campuran 3 rasa ya. Ada manis, masam, tawar. Mana pula? Manis, masam, pedas. Saja kita buat lawa. Ya ke? Okey, mana rasa dulu ya? Okey, masih yang nak rasa dulu. Adakah ia ngam atau tak ngam? Bau dah memang ngam dah ni. Memang suka nanti kita punya cucu-cucu macam bisa makan. Yang macam bisa ada cucu dah ke? Oh, mai cucu dia. Oh, ya ke? Aiman pun cucu dia kan? Aiman anak dia, nanti jangan nanti ada yang salah faham. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasa macam mana? Okay, rasa sedikit kurang garam je. Sedikit sahaja lagi. So kita aduk merata lagi dengan garam. Okey. Pun kurang masam ni kita masukkan sikit lagi. Limau Limau kita kurang lagi limau. Sikit je. Ini namanya tadi kan 3 rasa. Jadi kena ada rasa masam, masin, pedas, manis. Masam, pedas, manis. Okey. Dah siap ni ya. Ada lagi bahan yang kita lupa, bawang Holland untuk ais kari lah. Ya. Sekarang boleh masukkan ya. Kita masak cara kita lah ya. Okay, kita aduk lagi merata. Ini kalau dah dikira ni, bila masukkan je bawang ni, dia kira dah siap masak dan baru tutup api. Ya. Nak dihidang ke? Hidang sikit lah untuk penutup. Okey. Okey, kita punya ayam apa? Ayam 3 rasa ni. Ayam masak 3 rasa. Ayam daun kesum. Ayam daun kesum 3 rasa. Cara Hamsia sudah siap masak. Tadi? Yalah, dia ada macam mana nak cakap ya? So maksudnya ayam 3 rasa. Ayam kesum 3 rasa. Ayam kesum masak 3 rasa. Betul. Betul lah tu, mana-mana je lah. Rasanya memang sedap saya dah cuba. Ini cuba dan try. Resepi saya sendiri ya, tak ada ambil mana-mana konten ya. Itu biasalah, kita bukannya makan minyak. Atau ada orang komen, apa makan minyak? Apa yang sekarang doktor pun cakap, jangan takut minyak, kita takut gula. Kalau saya sikit takut semua benda. Tak, kalau semua jadi, maksudnya semua kena balance dalam pemakanan. Jangan terlampau lebih sangat. Minyak ni dia okay lah. Minyak ni kan kita boleh je ambil melalui apa yang penapis yang okey. Ayam ni tadi pun dah cuba, dah try.
Dah cuba dah try pun sama Kali ke? tadi. So memang sedap memang sedap. Alhamdulillah sedap. So apa lagi nak cakap, so kalau jika kawan-kawan Moga memberikan sikit sebanyak manfaat ya. Masakan saya pada hari ini. jikalau kawan-kawan nak mencuba, silakan cuba. Ya, kita halalkan aja. Apa boleh diambil resepi ni dan tirulah. Ya memang sedap. Alhamdulillah. Saya ini resepi saya sendiri ya, tak ada resepi Bukan mana-mana. tipu-tipu punya lah maksudnya. Ya. Ni kita buat 100%. Okay, rasa itu saja untuk konten kali ini. Masak ayam Daun daun kesum. kesum 3 rasa cara Samisha. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sampai jumpa Assalamualaikum. lagi di lain konten. InsyaAllah.